menteri dah menerangkan bahawa mereka langsung tidak tahu mengenai gajah itu akan dihantar. Mereka kata breeding saja kan, untuk breeding, untuk pembiakan. Tapi mereka tak bagi tahu gajah dari zoo akan dihantar ke sana. Ini yang menteri kata. Sebab Zoo Taiping dia langsung tidak nak bekerjasama. Sebab ini tidak membabitkan G2G, B2B. Waktu demonstrasi aman kemungkinan besar akan diadakan di Taiping. Putusan masyarakat marhaen negara kita bahawa tiga-tiga, Amoy, Dara dan Kelak dibawa balik. Itu saja. Mereka menerangkan bahawa gajah kita itu dalam keadaan selamat, sejahtera, makan baik, minum baik, dia gemuk, dia mengatakanlah, dia tunjukkan. Apa yang kita tengok, dia tunjukkan. Dan kita tidak pertikaikan apa-apa. Apa yang kita mahu, apa yang masyarakat mahu di mana, kita tidak mahu sia-sia saja ada petition lebih daripada 130,000 masyarakat negara kita petition. Menteri sendiri pun dari PC itu dia mengatakan hasrat beliau pun sama. Tapi satu saja, ini bukan G dengan G. Dia menerangkanlah, pihak mereka menerangkan ini bukan dengan G dengan G. Ini B to B, business to business. Dia katakan, iaitu Z Teknologi dengan Zoo Taiping. Beliau mengatakan di antara mereka, maka MOU adalah di antara kedua-dua mereka. Di mana beliau mengatakan bahawa dan KSU pun telah menerangkan kepada kami bahawa beliau baru semalam dapat membaca teliti sampai larut malam MOU dengan pakar-pakar peguam-peguam pihak dia lah. Walaupun menteri dah 2 kali panggil iaitu pada 13 April 2022 menteri telah panggil YDP pihak Zoo Taiping Zafari datang, dan pada 21 hari bulan April pun telah mengadakan pertemuan, dan hari ini pihak Taiping langsung tidak datang hari ini sini. Macam mana you ubah suai 30 juta ke 40 juta pun tak sesuai untuk dia berada di sana. Ada kolam, ada infinity, macam-macam pun dia tak sesuai dengan alam semula jadi ciptaan Tuhan. Maka kita mahu benda itu haiwan-haiwan kesayangan kita balik. Zoo, apa-apa lesen dan apa-apa juga permit dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan. Jabatan Perkhidmatan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian. Maka kita katakan menteri tanggungjawab. Tetapi menteri pun, dia pun memang dia baik. Dia katakan, dia pun menekat bahawa gajah-gajah ini harus dibawa balik. So 2 kali dia nak katakan perbincangan. Dia berbagai alasan walaupun diberi oleh Zoo Taiping. Dia kata kita nak bawa sebab suara rakyat, suara keramat. Sekarang apa yang suara rakyat di Malaysia mahu ialah gajah-gajah itu dipulang balik. Itu saja. Sepatutnya kerajaan Perak bertindak sebab menteri pun kata kerajaan Perak itu dia kerajaan persekutuan, kerajaan Perak dia lain. Lain tu kerajaan persekutuan ada undang-undang. Kerajaan Perak pula di zoo tu di bawah kerajaan Perak sebab PBT yang jaga tu. So kita akan bagi satu tekanan kepada Ngah Koming pun. Sebab tengok kalau kita bandingkan dengan Menteri Ator dengan Ngah Koming, dia lagi prihatin, faham, cendekiawan dan mempunyai prinsip hormat menghormati. Hari ini dia telah, bila kita serah memorandum, dia telah pelawa kami jumpa dengan dia, duduk bersama berbincangan. Ini adalah secara profesional. Bukan seperti Ngah Koming. Dia kita serah memorandum, dia tak tahu dia campak mana. Sampai hari ini pun tak jawab. So dalam hal ni, PBT pun harus bertanggungjawab. Amor, dia mengikut prosedur, dia dah dilupuskan dan dia telah ditransfer ke Zoo Taiping selama 2 tahun. Selepas tu dia transfer balik ke Kuala Gandah sebab fasiliti Zoo Taiping tidak cukup untuk menampung gajah. Selepas tu mereka lebih kurang gitu, Dara, Kelak pun aset mereka dah dilupuskan sebab Zoo Taiping ada buat permohonan kepada Kementerian Perkhidmatan. Dia ada membuat permohonan kepada Perkhidmatan untuk mendapatkan gajah. Dalam permohonan dia untuk program konservasi dan untuk program breeding. Jadi Perkhidmatan memberi kelulusan. So sekarang ni 3 ekor tu menjadi aset Zoo Taiping. Kiranya kementerian sudah berlepas tangan lah. Perkhidmatan sudah berlepas tangan sebab aset tu dah dipindah kepada Zoo Taiping. Dan Zoo Taiping yang membuat perjanjian dengan Zoo Teknologi B2B. So keputusan dia memang kementerian tak tahu apa-apa lah. Dia pun membantu dan menekan untuk pihak Zoo Taiping bawa balik gajah-gajah kita.
So kita kena lebih fokus kepada Perak, Zoo Taiping, YDP Perak.